Masuk rumah jangan lupa bagi salam. Lepas bagi salam baca qul wallah 3 kali. Ni Habib pesan ni, jangan tinggal ni. Masuk rumah, assalamualaikum. Dia tak boleh bagi salam macam assalamualaikum. Dia kena ada keluar suara. Yalah malam dia tidur, tak apalah tu saja jerit. Bukan jerit lain. Ni tinggi suara sikit, ada suara. Assalamualaikum. Macam tu. Sebab apa? Apa yang ada di luar yang tak baik, dia tak akan ikut masuk. Apa yang ada jahat dalam, dengar kita bagi salam, dia keluar. Rumah tangga akan bahagia. Masuk, baca qul wallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil nonton kunci pintu. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang ada tak elok kat luar, dia tak akan ikut masuk. Apa yang ada tak elok kat dalam, dia akan keluar. Bini nak marah ke apa ke semua, insya-Allah ta'ala. Saya duduk balik lewat selalu, dah tahu lah. Betul kan? Ni nampak awak kuliah lama sangat bukan kuliah maghrib ke? Ni sampai tahajud lama. Kita balik pergi 11-12 baru balik rumah. Baca betul. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kata. Oh, pergi balik lah. Okey, tak apa. Biar mandi dulu. Idaman syurga. Amal ni, saya makan amal.